Okey, so kita belajar lagi untuk malam ni pada 20 20 Julai. 20 Jun saya sedang membina pasaran dan 20 Julai saya masuk pasaran dengan kumpulan yang telah disasarkan. Jadi saya nak bagi ilmu untuk malam ni. Alright, malam ni kita bincangkan sebelum kita pergi ke kelas besok, kita akan bagi sedikit input ilmu. Alright. So, saya buat konten menggunakan CapCut dan Promote Linku. Right? Tapi dalam saya nak buat CapCut ini, saya ada buat avatar saya sendiri ataupun apa bahan avatar yang ada. Alright. So, saya ambil satu contoh, saya punya ChatGPT. Saya menggunakan ChatGPT untuk create avatar. Alright. So, semua saya punya file, saya telah masukkan dalam satu poster cashback program. Saya namakan dia lah. Ini adalah avatar AI diri sendiri. Ini adalah yang saya telah siapkan untuk rakan-rakan belajar cara nak buat avatar. Right, saya dah buat dia punya bahan. Right. Sambil anda belajar jadi sebagai Spark, anda bukan hanya buat recruitment sahaja. Anda diajar untuk jadi seorang content creator Linku yang mempunyai education yang ada faham tentang yang mana kalau kita nak bergerak hari ini, content creator kita, diri kita sendiri bercakap ataupun diri orang lain bercakap bagi pihak kita, kita menggunakan AI. So, saya menggunakan AI dan salah satu hari ini yang saya nak ajar yang simple saja. Right. So, pertama sekali anda nak cari avatar. So, apa yang selalu saya tekankan adalah dekat sini adalah yang mana kita akan menggunakan Google. Kita type dekat situ icon man with smartphone. Okay, satulah contoh kan. You nak adakan icon you, right? Sorry. Jangan letak icon dia bagi yang kecil pula. Man with smartphone. Right. So, katalah contoh dalam kita punya journal ni, kita nak orang ni. Alright. Macam mana kita nak cari ni? Alright. Contohlah saya pilih satu gambar. Alright. So, saya pilih gambar ini dan saya download. Lepas tu, saya pilih lagi satu gambar. Alright. Kita nak smart sikit. Dia tak nak kepala botak. Alright. Apa ni kepala botak pula ni dia bagi ni. Alright. Kita cari lagi sikit. Right. Contohlah gambar ni. Download. Download again. Alright. So, kita pergi dekat sini. Alright. Kita bercakap dengan dia. Saya letak kat sini gambar ni dulu. Alright. Saya pakai gambar ni. Ini adalah avatar. Tolong create kan avatar lelaki ini pakai baju hijau lingku. Okey. Disebabkan saya punya account ni, dia dah ikut rentak otak saya. Dia sendiri akan dapatkan. Right? So, dia akan createkan avatar. Untuk permulaan, anda kena sentiasa bagi example. Apa poster yang saya bagi, anda example, anda rewrite. Tolong masukkan gambar avatar saya dalam poster ini. Right? So, sekejap saya akan siapkan dulu avatar. Right? Saya menggunakan account yang dinamakan, kalau account ni tak silap saya, susah saya nak tengok kat sini kat mana. Right? So, kita check dulu. Right? So, account ni dia adalah account yang bernilai RM24. Saya tak tahu akaun baru berapa dah. Tapi yang akaun ni saya pakai RM24. Jadi dia slow. Jadi pada saya, kenapa saya menggunakan RM24? Sebab saya rasa untuk buat poster, untuk buat copywriting sikit, saya tak perlu akaun yang berbayar sampai RM90. Alright. Ni sebagai contoh. Alright. Ni dah ada. Okay. Dah ada. Right. So ni sebagai satu contoh.
Jadi dah siap satu avatar. Kalau diri anda sendiri, anda masukkan, tukarkan muka dia dengan position yang lebih menarik. Contoh daripada avatar ni, anda ambil je apa-apa gambar muka anda. Right. Saya ambil satu gambar. Mana saya dah katalah saya ambil satu gambar kawan ni. Ni kawan ni. Okey. Jadikan gambar rakan ini dalam poster yang saya dah create. Okey. So contohnya poster anda dapat daripada poster yang saya dah bagi, ataupun anda nak rewrite apa-apa poster. Right. Saya cari satu poster yang menarik sikit lah. Okey. Saya katalah saya ambil yang ni. Pecutan untuk digital lingku. So saya just masukkan gambar dia. Alright. Lepas itu saya jadikan dia dalam poster. Okey. Apa-apa gambar yang you dapat, you boleh rewrite balik, you boleh olah balik supaya you nampak diri anda di dalam poster. Ini adalah wave yang mana nak create satu momentum student-student yang dia sendiri boleh jadi content creator lain daripada yang lain, right, untuk dalam buat apa-apa content. Right. So dia akan ambil lah macam mana dia jadi, ikut kepada kesesuaian kita. Lepas tu kita rewrite. Kita boleh rewrite banyak kali. Kita boleh bergaduh dengan dia untuk dia createkan konten yang lebih baik. Tulisan cantik, tulisan tak cantik. Inilah menggunakan ChatGPT. Cara yang paling senang. Anda dapat bahan daripada saya. Anda nak rewrite untuk gambar anda. Position, anda boleh ambil position macam ni. Tukarkan dia kepada gambar anda. Apa-apa bentuk portion dia nak macam mana, anda boleh ambil dekat dalam Google. Lepas tu anda rewrite jadikan muka anda. Contohnya kalau dah dapat gambar macam ni, dia akan rewritekan gambar anda macam ni. Dia lambat sikit sebab harga dia murah. Right, tetapi dia berbaloi untuk kita. RM90 mungkin you rasa you boleh pakai sampai 5 bulan. Dalam RM24 saya guna tu, mungkin dekat dalam 4 bulan ke 5 bulan. Tapi dia telah membantu saya banyak. Sebelum kita tunjukkan sini, dia telah membantu saya. Hampir ke semua konten saya menggunakan ChatGPT. Hampir ke semua konten saya, copywriting, anything, dia just bagi kepada saya. Right. So anda perlu menguasai benda ni dalam ilmu ni. Nanti dalam Spark akan ada lagi training, CapCut training, video animasi training. Right, semua telah disediakan. Okey, so kita dah dapat dah. Okey, jadi tolong tukar baju lingku tersebut warna hijau Petronas. Ni kita tengok macam mana saya sambung. Saya sambung. Jadi dia akan boleh tukar baju warna apa sekalipun. Right. Jadi ini dalam saya punya ChatGPT ni dia dah faham. Warna Petronas tu warna macam mana saya nak. Right. Dia akan sama dengan warna yang dekat bawah ni. Right. Untuk saya buatkan dia ada button dekat situ. Right. Jadi bagi dia buat. So ni adalah content creator yang memang patut anda belajar. Patut anda kuasai. Jadi input ilmu ni sebenarnya mahal. Tapi kadang-kadang ada orang, dia duduk di luar bandar, dia duduk di satu kawasan, dia tak mampu untuk hire orang untuk buat graphic design untuk dia. So siapa yang hire sekarang? Yang kita hire sekarang adalah robot ChatGPT. Okey, dah siap baju saya menjadi
baju Petronas. Kenapa kau letak Petronas? Okey, kita boleh marah dia. Alright, so kita tulis kat sini. Saya nak warna sahaja Petronas dan tulisan lingku warna putih. Logo Petronas itu jangan masuk. Alright, so dia dah jadikan saya punya kawan ni tadi, rakan kita yang dari Rise, Basri, telah ada lingku dia punya gambar dan dia ada dia punya design. Baju pula kita nak design. Daripada baju tadi tu seperti ini, ikut batu hijau. Baju hijau tak menarik, ikut baju ini. Lepas tu saya akan betulkan logo. Sekejap saya akan ambil logo pedagang IT. Saya akan betulkan balik dengan logo Expand Boom. Alright. So itulah cara untuk saya rewritekan saya punya gambar. Saya betulkan gambar saya. Ni anda boleh buat untuk anda masuk logo anda dengan lingku, dengan Expand Boom, anda boleh buat. Bila anda dah ada sistem, anda dah ada avatar, anda tanamkan dia. Right. So, sambil dalam market. So, ini saya dah siap. Sekejap lagi dia akan siapkan saya. Gambar yang pada saya boleh bantu kita lah. Fokus. Untuk berjaya hari ni, tinggalkan orang yang tak nak. Kita just fokus. Oh, hari ni lagi cantik dia buat ni. So, lingkup. Oh, lain macam ni. Ni pun boleh lah. Save juga ni ya. Sekejap. Saya akan. Right. So, kadang-kadang dia bagi tu merepek-repek. Kita just top up balik sebenarnya. Okay. Kita nak gambar. Kita nak baju Petronas. Kita nak gambar lelaki yang dah siap. Gambar 1. Ini masuk ke gambar kedua. Gambar kedua lebih menarik. Lebih menarik. Okey. So, daripada gambar yang telah saya dapat, saya abaikan teks lah kerana saya nak siapkan cepat. Jadi saya nak gambar ni ada kat sini. Alright. Sebab gambar nombor 2 tu lebih menarik dan dia warna Petronas dan dia ada dekat situ. Menarik sikit. Saya panggil dia hijau Petronas lah. Tapi sebab itu adalah color yang saya tengok. Kalau ikut mirip-mirip kepada lingkup, itulah warna yang boleh sales. Right. So, itulah yang kita rewrite. Itulah yang kita buat. Jadi, video yang saya siapkan ni, anda boleh guna pakai untuk anda berjaya dalam anda create content. Right. Setiap gambar yang kita hasilkan atau kita nak buat, dia ada dia punya ayat yang disusun, apa bahan-bahan eksklusif ni, macam bonus eksklusif, avatar semua ni, apa yang kita susun, dia boleh jadi sebagai eksklusif. Alright. Lepas tu kita boleh tukar color, kita boleh tukar dia punya teks, kita boleh ambil konten, contoh-contoh dan kita copy, kita letak muka kita dalam tu. Ataupun kita letak rakan kita yang ingin dibantu untuk siapkan dia punya konten. Jadi, kenapa saya perlu
bina macam ni. Sebab setiap orang yang nak follow kita, yang nak ikut kita, mereka nak tengok result kita. Kadang-kadang kita ada result 1,000, 2,000. Gunakan result 1,000, 2,000 tu dalam konten, dalam penceritaan. Right? Contoh, rakan ni dah jadi rise. Saya ambil gambar rakan ini, saya nak viralkan dia untuk ada. Cantik sikit lah ni. Lebih kurang mantap. So, just copy. Gambar telah menjadi satu gambar orang lain dan save. Alright. Okay. So, sekarang gambar telah di-rewrite 2-3 kali, dia akan jadi gambar orang lain. So, right. Jadi macam ni kan, gambar dia dah jadi gambar orang lain. Right. Tak nampak macam gambar muka dia. Okay, senang saja. Jadi kita dah disebabkan dah di-rewrite 2-3 kali, kita ambil gambar dia ni yang kita dah download tadi tu. Okay. Tolong ikut balik gambar 2. Muka dia mesti sama dalam poster yang kita dah siap. So, apa arahan yang terakhir? Kita dah rewrite. Kadang-kadang dia bertukar wajah. Kita panggil balik gambar tersebut. Kita panggil balik bahagian muka sahaja. Dia akan crop bahagian muka sahaja. Jadi, satu poster tu kadang-kadang dia nak dihasilkan dengan kita copy, paste, copy, rewrite, baru kita berpuas hati. Baru kita viralkan ke dalam kita punya grup. Baru kita sebarkan dalam kita punya grup. Sebab inilah social e-commerce. Untuk version 5.0, daripada version 1, version 2, version 3, version 4, version 5 ni, saya telah ada fasa yang mana macam mana nak buat satu pembelajaran content creator yang dekat dengan audience yang mana sebabkan kawan tu nak join sebab kita. Alright. So, kita nak menjana pendapatan hari ni. Kita nak dapat income hari ni. Right. Kita kena pastikan kita adalah antara rakan yang berjaya menguasai gelanggang sale. Right. So, untuk video yang kedua ni, saya akan cut off untuk video ni supaya kita boleh belajar content creator ni supaya anda antara sahabat saya yang faham menguasai gelanggang. Actually, saya dah boleh pakai dah ni. Cuma saya nak bagikan dekat Basri. Right, supaya dia boleh guna gambar dia sendiri. Right. Saya dah berjaya menjadi pendapatan 8,400. Ni sebagai contoh. Amal sedap. Right. So, kalau kita nak ambil harga, nilai pendapatan dia, kita minta lah dekat dia, apa pendapatan kau? Rewrite pula nilai pendapatan dia berapa. Kita nak tulis harga dia RM5,000. Tulis harga RM5,000. Right. Atau minta screenshot. Nanti dia akan bagi screenshot. Kita gunakan screenshot dia tu. Right. Ni sebagai contoh lah. Ni hasil daripada poster yang saya telah lakukan. Alright. Nampak? Saya save dulu. Jadi kat sini, daripada muka dia ni, dia masih lagi, nampak handsome ni. Alright. Kita besarkan sikit. Okay, mungkin dia AI tak nampak daripada sudut kecil. Alright.
Masukkan muka ini. Dalam poster kedua. Sama je ayat dia, tapi kita boleh je cakap dengan bahasa pasar dengan dia. Tak perlu bahasa Inggeris, dia sendiri tahu. Alright. So ni adalah sebagai satu contoh rakan kita berjaya untuk buat konten, yang mana konten itu saya cuba untuk bantu dia. So sekiranya dia bagi kat kita, tolong tukarkan harga tu pada nilai yang saya dah dapat sekarang. Tukarkanlah harga tu pada nilai yang dia dah dapat sekarang. Alright. Tu sebagai satu contoh yang mana kita cuba untuk content creator kan dia. Alright. So content creator ni mesti kena ada dia punya username. Apa username dia? Alright. So berapa dia dah dapat? Alright. Lepas tu ada logo ni. So dekat sini lah kita untuk sama-sama buat dalam content creator. Ni sebagai contoh. Ni pun dah dekat sama dah ni. Right. Kita tengok boleh dapat sama tak? So kalau kita tak boleh dapat sama, lebih-lebih seakan-akan sama muka kita, is okay. Tapi kalau kita nak buat dia lebih sharp, gambar tu kena sharp. Gambar muka tu kena sharp. Right? Tu sebagai contoh lah. Okay. So dalam 10 ke 15 minit untuk video yang kedua ni, saya rasa saya dah bantu anda untuk faham untuk dalam content creator, dan saya dah save beberapa jenis gambar untuk saya buat. Right, itu saja. Saya stay tune untuk video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.